Hai semua, salam sejahtera, Tajihau. Hari ini kita akan lihat tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal, ayat majmuk, 什么东西来的？ Ayat tunggal ialah ayat yang terdapat satu subjek dan satu predikat. 就是有一个 subjek 和一个 predikat. Baik, kita lihat contoh. Contoh, Diala membaca buku di perpustakaan. Diala ialah subjek, membaca buku di perpustakaan, predikat. Boleh? Boleh. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang terdapat dua atau lebih ayat tunggal disambungkan dengan kata hubung. 就是那个句子里面有两个ayat tunggal，然后它用 kata hubung， 它句子里面有 kata hubung。 Contoh, ayat tunggal, Diala membaca buku di perpustakaan. Kim Ho membaca buku di perpustakaan. 变成 ayat majmuk, tukar kepada ayat majmuk, Diala dan Kim Ho membaca buku di perpustakaan. Okey, di situ dia guna kata hubung dan. Contoh 2, adik menggalas beg. Adik ke sekolah. Ayat majmuk, adik menggalas beg lalu ke sekolah. Kata hubung yang digunakan di situ ialah lalu. Jelas? Okey. Baiklah, contoh yang terdapat dalam buku teks. Permainan ini berfaedah. Permainan ini menyeronokkan. Dia tukar kepada ayat majmuk. Permainan ini berfaedah dan menyeronokkan. Jelas? Latihan yang terdapat dalam buku teks ini, dia sediakan ayat tunggal dan ayat majmuk kepada kamu dan kamu perlu lengkapkan petikan itu menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang diberikan. Baiklah, sekarang saya akan bimbing kamu untuk lengkapkan petikan ini. Boleh? Jom. Boleh. Mei Fong suka bermain permainan pembelajaran bahasa Melayu. Dia bermain permainan itu menerusi tablet. Dia suka akan permainan itu kerana menyeronokkan. Dalam permainan itu, pemain akan menang jika dapat menyelesaikan semua tugasan tata bahasa. Okey, sekarang kita lekapkan petikan ini. Boleh? Boleh. Baiklah, seperti sebelum ini, kamu keluarkan kertas penulisan, sumpei izang zuwen zi, tulis nama, kelas, tajuk dan tarikh. Selang sebaris, kamu salin seperti paparan ini, iaitu perenggan yang kedua. Najwa juga suka apa? Gunakan maklumat di sini. Permainan pembelajaran bahasa Melayu. Dia guna maklumat yang kedua. Boleh? Salin sekarang. Boleh. Okey, kita sambung seterusnya. Najwa dan Mei Fong suka. Kamu sambung maklumat ini.
Suka bermain apa? Kerana apa? Berfaedah. Seterusnya, kamu guna maklumat yang kedua. Siapa bermain permainan tersebut jika mempunyai masa lapang? Selesai salin pertikan pendek ini, kamu selang sebaris. Kong Ihang, pasien, kita akan pergi ke latihan pengukuhan. Latihan yang kedua. Tulis tajuk latihan pengukuhan, salin kedua-dua ayat tunggal ini dan tulis jawapan ayat majmuk kamu menggunakan kata hubung yang saya beri. Faham? Okey. Seterusnya, soalan 5 dan soalan 6. Tada! Selesai 6 soalan ini, maka habislah latihan kita hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye.